Hai semua, hari ni kita dah sampai ke campsite Rock Lemon. Sebenarnya teruja sebab dah lama menanti nak camping kat sini. Tapi macam yang kebanyakan daripada kita tahu, memang susah ya nak dapat tempat kat sini, always penuh. So hari ni akhirnya kami berjaya dan ini adalah tapak kami. Tapak nombor 9. So dekat belakang tu anak-anak saya tengah loading barang. So sementara diorang tengah loading barang, jom saya share saya punya tapak, kat mana kami akan pacak untuk 2 hari 1 malam dekat sini. Okay, jom. Okey, ni adalah tapak nombor 9. Kalau kita tengok dekat belah sana tu, kita ada tapak nombor 8. Dia terpisah sikit dengan muatnya kereta kita park kat situ. Dan ini adalah tapak nombor 9. Macam you all tahu, kalau dekat Rock Lemon ni memang specialnya, setiap tapak memang ada sink dan juga plug point dekat hujung sana. Okay, tu plug point, iaitu sink, dan dia bagi kita satu tong sampah lah. Okay, dan daripada tapak, ini adalah view-nya. Okay, view dia adalah memang view depan sungai korang. Dan sungai dia sangat-sangat cantik. So bila tengok ni, hilang rasa orang kata kesibukan kita dekat tempat kerja sama ni. Rasa macam healing sangat. Dan sebenarnya memang tak sabar nak berendam. Tapi apa-apa pun kita set up kemah dulu. Okay, biasalah camping kan, nama pun camping, kita bawa banyak barang. So alhamdulillah untuk kali ni kami dapat lebih organize, sebab kita banyak masukkan dalam bag-bag. Dah okey lah daripada masa first time camping dulu. So untuk hari ni kami akan gunakan kemah payung.camp Planet L Shelter, Doom Shelter. Okay, so first kita akan set up dulu. So jom kita layan time lapse. Okay. Bangun pagi muka ada senyum, udara segar bau kopi harum. Anak bising cari marshmallow, mama gelak sebab abah lupa bawa bantal hello. Angin sepoi daun pun menari, kuali berdesing bau sardin kari. Kawan-kawan datang bawa gitar, nyanyi sumbang pun rasa segar. Sekali baca kemah terus lupa masalah, hutan jadi saksi gelak, tawa melimpah. Api unggun teman setia di malam cerah, padi macam pers keluarga yang tak pernah lelah. Kalau hujan turun kita reda, selimut ponco pun jadi indah. Janji bersama susah pun rasa mudah. Camping ni terapi bukan sekadar rela. Sekarang ni menghampiri jam 7 malam. Kami jalan-jalan sebab nak tengok kawasan sekitar. So tadi kami dah pergi kat belah-belah sana. Belah-belah depan sana adalah kawasan yang
ada fly sheet lah. Kalau dekat kawasan kami ni, yang kami duduk ni, di bawah pohon-pohon sawit. So di kawasan ni kalau kata tengah hari tu, dia redup. Walaupun dia tak ada fly sheet atas, tapi bagi saya best lah sebab dia redup kan. So sekarang ni 7 malam. Okay, boleh tengok kawasan sungai pun ada lampu. Dan memang boleh katakan kawasan dia terang. Kawasan dia terang. Dan yang paling bestnya, bersih. Memang bersih. Sepanjang kami berada dekat sini, baru tak sampai 1 hari ni kan, kita rasa macam, alah sayangnya dapat 1 malam je. Dia macam tu. So kita rasa macam okay, kita memang surely akan repeat. Jiran kami tadi kata malam tadi hujan lebat. So kita tak tahulah malam ni macam mana. Okay, kalau dekat tapak yang bawah sawit ni, dia ada 2 toilet. Kat sini ada 4. Dan dekat belah atas sana ada lagi 2. Itu yang saya nampak lah. Sebab kita tak habis round lagi sampai atas. So korang tengok, vibe dia cantik kan. So ni toilet dia. Bukan 4. Sini ada 4. Ada 4 toilet dekat bahagian sini. Dekat atas sana ada 2. Okay. Dan toilet dia sangat bersih. Macam ini yang kami sedang nak berjalan ni. Ini adalah tapak 7 dan 8. So kalau malam memang terang. Okay. So best lah korang. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Okay. Terang kan. So bila terang-terang macam ni, bila kita ambil video pun cantik. Dan kalau misalkan katalah terbangun malam nak pergi toilet, tak adalah risau sangat. Okay, ke atas tu ada toilet lagi 1. Sebenarnya kat atas tu 2. So tadi kat bawah sana ada 4. Dan air dekat toilet dia laju orang. Memang laju. So ini tapak kami. Kami gunakan Planet L Doom Shelter. So kat belakang tu kita ada sink sendiri. Dan kemudian plug point. Dan tong sampah ni memang seorang 1 dapat. So kita buat ampaian sikit lah. Kat situ. So macam ni lah malamnya kan. Kejap lagi kita akan pasang lampu dekat kemah lah. So tempat kami ada ni view sungai dia bila malam. Ada lampu lah kat situ. So still terang. So nampak tak vibe dia? Best kan? Malapan tiba. Barbecue dulu. Hujan tidak menghalang ya. Gerimis-gerimis. Jom layan abang buat review. Okay guys, tapak kami kat sini. Ini tapak kawan abah, tapak nombor 8. Ini tapak nombor 9. Kereta kami parking kat sini sebab senang nak angkut-angkut barang kan. Biasa campsite yang sebelum ni dia macam jauh sikit kan, nak hantar barang apa semua kan. So bila kereta dah parking dekat dengan kemah, jadi lagi mudah lah nak bawa barang kan. Ni tapak yang kosong. Ni tapak nombor 7 kot tak saya. Tapak nombor 7. Okay, tengok setiap tapak ada ni plug point 1. Dan juga disediakan atas sampah 1. Dan juga Sinki ni ada di setiap tapak. Setiap tapak ada sinki sendiri.
Okay, so suasana dia, tapak yang kami ambil ni tapak yang berada di pokok kelapa sawit. Dan juga ni ada tandas. Okay, sebelah tandas ada meja batu. Tandas kat sini ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. 3 tandas jamban duduk. Yang sana cangkung. Tandas sebelah saya bagi short review sikit. Shower. Nampak lawa kan tandas ni? Lawa kan? Tu saya cakap lawa. Oi. Saya saja nak jalan-jalan. Bosan. Sebab tadi pun tadi mama dengan abah saya dah jalan dah. Lagi dia tak jalan lagi. Nampak setiap jalan pun terang tau. Sebab tengok, dekat situ ada lampu, sini ada lampu, sana ada lampu, sana ada lampu, sini ada lampu, sana ada lampu. Banyak lampu. Ni atas ni pun ada lampu. Tengok. Dekat belah sana yang gelap tu pun ada lampu tau. Itu ada lampu. So apa, dia tak gelap lah. Okay, yang ni saya tak sure tapak nombor berapa. And rasanya ni bukan tapak kot, kan? Sebab dia macam kosong. Maybe tempat orang parking kereta, kan? Yelah, disebabkan ni macam dekat sikit dengan sungai. Tengok, dekat sungai pun ada lampu tau. Nampak? Dia sediakan lampu dekat sungai bagi terang. Okay, jom saya nak jalan-jalan ke depan pula. Okay, marilah ikut saya. Saya nak jalan ke depan pula. Sebab saya nak tengok. Saya tak tengok lagi suasana kat depan macam mana. Tadi mama cakap lagi meriah. So tak tahulah kan. Dan tadi ni jalan kami masuk. Jalan masuk sampai belakang sana. Ni bawah ni sungai. Boleh dengar kan air dia. Dia nak kata deras tu tak deras lah, tapi boleh lah kan bawa mandi. Saya agak penat sini sebab saya dah lama tak jalan dulu. Okay. Kat sini ada tapak lagi. Ini tapak belah depan. So dekat sini tapak diorang ada fly sheet sendiri tau. Nampak tak? Ni ada fly sheet sendiri. Kira tapak yang depan ni meriah jugalah kan. Ni pun ada lampu. Setiap pokok ada lampu juga. Pergi kau nak jalan ke bawah kan. Tengok, dekat bawah ni meriah sikit. Ni semua semuanya tapak yang depan ni ada rasi setiap ni kan. Setiap tapak kat sini ada rasi. Memang ramai lah, penuh orang kat sini kan. Ini jalan ke depan. Tengok, boleh tengok kan betapa meriahnya campsite ni. Betapa ramainya orang. Saya macam, uish, ramai ke? Diorang dah datang pada semalam ke kan? Kami semua pun nak datang hari ni. Ya, sebab semalam kerja dan sekolah kan. Nampak betapa ramai orang. Orang ramai. Agaknya mungkin diorang dah datang pada semalam ataupun 2 hari semalam. Kita tak tahu kan. Sebab ada setengah orang ni, mereka ada yang tak bekerja, ada yang kerja sendiri kan. Tengok kemah ni. Wow weh. Wow. Kat sini dia, Sini saya tak sure lah dia pokok-pokok apa. Sebab kat atas tu pokok kelapa sawit. Ni ada tandas juga. Tandas dia pun boleh saya cakap lawa lah tandas dia. Sebab kebanyakan campsite yang saya pergi ni ada tandas macam tak terurus. Tapi boleh lah kan. Orang kata macam nak buat mandi semua kan. Okey lah. So dekat sini tu dia punya office. Ni jalan masuk kami tadi. Saya masuk terus je sampai belakang. Terus sampai belakang. Kat sana dia punya office tak silap saya. Sebab tadi pun sebab tadi abah saya keluar, dia daftar kat situ.
Mungkin kat sana surau kot. Saya pun tak pasti. Tengok, meriah kan? Okay. Kat bawah tu ada lagi. Tapi saya dah malas nak jalan. Penat. Agak penat sikit sebab perjalanan ni jauh. Tengok saya kat sini. Campsite saya kat sana. Saya minta tapak kat sana. So, sekian saya daripada saya. Itulah saya punya kira short vlog dan short review mengenai campsite ni. So, Assalamualaikum dan bye. Dek, ambil itu kipas, letak atas. Kipas, letak atas. Bila ada plug in, tak apa. Boleh, Dek? Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni tadi saya dah buat short vlog malam. Hari ni saya buat untuk siang pula. So saya akan tunjukkan suasana siang dekat sini. Sekarang jam 9.36 tengah. Pagi lah juga kan. Makan. Dan dalam perjalanan membeli ais, abah suruh saya beli ais. Sekarang ni kita akan jalan dulu sampai kedai untuk beli ais. Saya pun baru lepas sarapan. And memang pagi ni niat nak buat video. Bawah ni sungai. Sungai. Yes. Sungai. Ni suasana pagi. Yep. Okay, ni suasana pagi kat sini. Sungai ni sangat lawa pada waktu pagi. Okay. Ni yang kawasan semalam yang saya cakap ada lampu semua tu. Bawah ni sungai. Lawa kan. Jadi saya buat video tak nampak sangat. So memang inilah suasana pagi. Nampak dia tapak yang dekat sini kan, macam tapak kami matahari lambat sikit sampai. Kalau dekat sini memang mencanak terus sampai. So memang orang cakap tapak kami ni kira tak adalah terlalu panas sebab matahari tak sampai sangat kan. So tadi pun pagi tadi dah pukul 8.09 baru ada matahari. Ni suasana pagi kat sini. Tengok. Dah ramai dah yang berkemas. Dah ramai dah yang nak apa? Yang nak balik kan. Sebab itulah. Esok ada yang bekerja, ada yang sekolah. CBR tu. CBR siut. Awas siut. Sekarang ni saya ada dekat jalan masuk. Saya nak tunjuk sikit lah bagaimana keadaan jalan masuk dia. Sebab malam tadi saya tak dapat tunjuk, gelap. Okay. Sekejap Okay. Yang boleh nampak. Tak boleh nampak sebab flip. Memang takkan nampak lah jawabnya. Ni jalan masuk dia.
Dah masuk terus sampai sana belakang. Ini nama campsite dia. Macam saya cakap semalam, Rock Lemon Campsite. Boleh nampak kat situ. Dia cakap selamat datang seluruh warga camper ke Rock Lemon Campsite. Okay, kat sini ada nombor telefon mereka, ada social media mereka lah, ada TikTok, IG dan juga Facebook. So mana yang berminat boleh contact dorang untuk tempahan masuk ke campsite ni. Sebab kat sini antara salah satu campsite yang agak popular sebenarnya. So apa yang saya boleh cakap, kalau nak masuk sini kena tempah awal-awal. Sebab takut tak ada tempat. Ini pun ramai. Ni pun saya tak tahu Memang abah tempah bila. Sebab dia apa kata nak kena tempah awal. Sebab takut tak ada tempat kan. Sekarang ni saya pun dah sampai dekat kedai yang saya cakap office malam ni. Saya nak beli ais. Guys, saya dah selesai membeli ais. Kalau kat tadi abang dah bagi tahu dah beli berapa, tapi saya tak ingat. Saya tak ingat kena beli berapa. So saya beli 2. Okay lah, ais RM1. Murah. So sekarang ni saya nak menghantar ais ni dulu. Sekejap. Ke saya nak jalan-jalan. Boleh juga jalan-jalan kan. Tak salah jalan-jalan kan. Kat sini ramai lagi. Sekejap korang nampak kat sini ramai. Tadi saya tak jalan sampai sini sebab agak gelap dan juga tak berapa nak menentu keadaannya. Ni tandas. Ni ada lagi. Tapak-tapak diorang banyak. Memang banyak. Sebelah sana ada lagi. Situ ada lagi. Ada lagi. Depan ni sungai. Sungai ni sangat panjang. So memang puas hatilah siapa-siapa yang datang kat sini nak bawa family, nak bawa bawa kawan-kawan kan. Ada je orang pergi gathering family, orang pergi gathering reunion dengan kawan-kawan, pergi berkemah kan, apa salahnya. Sesekali bermesra dengan alam sekitar. So saya pun nak balik ke tapak saya. Saya nak hantar ais ni. Berat sebenarnya, berat. Tapi tak apa. Kita layan Abang nak kipas tak? Buka. Kom. Pam tu buka. Buka. Pusing. Buka lah. Pusing. Okay, so habis sudah 2 hari 1 malam. Kita akan pulang ke sarang. Ni geng dia tadi. Okay, selamat tinggal Rock Lemon Campsite. InsyaAllah ada masa, ada ruang dan peluang kita datang sini balik. Bye. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.